Kalau pendapatan awak tak tetap, awak perlu berhenti menggunakan sistem budgeting yang biasa. Kebanyakan nasihat budgeting yang awak dengar selama ini sebenarnya direka untuk sejenis orang. Orang yang bergaji tetap. Masalahnya, tak semua orang bergaji tetap. Ada ramai di Malaysia yang bekerja kontrak, penggiat ekonomi gig atau individu yang bekerja sendiri. Seperti saya. Dan bagi golongan ini, kadang-kadang gaji mereka boleh tinggi bulan ni, tapi gaji bulan depan jadi separuh. Bagi mereka ni, nasihat seperti bajet 50-30-20 yang kita selalu dengar, susah untuk digunakan. Oleh itu, kita perlu menggunakan sistem baru. Hari ini, saya akan kongsikan 5 langkah untuk buat bajet dengan pendapatan yang tidak tetap. Welcome to Sembang Finance. Kalau kita nak jawab soalan ini dengan betul, saya kena perkenalkan sebuah konsep baru. Actually, is konsep lama yang dipanggil Prioritized Spending Plan. Maksudnya, kita susun semula perbelanjaan kita mengikut keutamaan. Ini sebenarnya salah satu bajet yang paling old school dan pada pendapat saya sebenarnya paling mudah untuk golongan pendapatan tak tetap. Cara paling mudah untuk faham Prioritized Spending Plan ialah macam ni. Katakanlah awak kerja sales dan bulan ni adalah bulan yang paling teruk. Komisen yang masuk sangat sikit. Kalau awak hanya mampu bayar satu benda saja bulan ini, apakah benda tu? Apa yang awak nak bayar, itulah yang jadi nombor satu dalam bajet awak. Lepas awak dah bayar, kalau ada duit lagi, awak akan tanya soalan yang sama. Apa yang saya nak bayar seterusnya? Itulah akan jadi nombor dua dalam bajet awak. Dan seterusnya. Satu demi satu, sampai awak ada satu senarai penuh semua perbelanjaan awak. Daripada yang paling penting, sampailah yang paling tidak penting. Itulah idea asas Prioritized Spending Plan. Kalau awak nak buat bajet ni dengan betul, ikuti langkah-langkah ini bermula dengan nombor 1, menganggarkan pendapatan awak. Bagi yang tidak bergaji tetap, kita memang suka sangat buat anggaran bajet berdasarkan pendapatan yang paling tinggi. Sebab memang best untuk kita bayangkan kita berada di tahap itu setiap bulan. Saya pun tahu sebab saya pun tak bergaji tetap. Masalahnya bila awak bina bajet berdasarkan angka best case scenario, awak sebenarnya bajet untuk gagal. Sebab realitinya pendapatan kita tak akan sentiasa tinggi macam tu. Jadi pendekatan yang lebih masuk akal ialah tengok balik 3 hingga 6 bulan lepas dan ambil purata pendapatan tersebut. Lepas tu, rendahkan sikit angka tu. Sangat rendah. Kita nak buat bajet berdasarkan situasi yang paling buruk dan kejam. Barulah realistik kan? Lepas awak dah ada anggaran pendapatan yang realistik, langkah kedua yang ramai orang langsung tak buat adalah mengasingkan cukai. Kalau awak fikir betul-betul, ini sebenarnya antara punca terbesar kenapa ramai orang rasa duit mereka hilang tanpa sedar. Sebab setiap kali duit masuk, semuanya duduk dalam satu akaun. Jadi secara automatik otak kita akan anggap itu adalah duit kita. Padahal realitinya sebahagian duit itu adalah duit kerajaan. Itulah kos yang awak bayar untuk menjadi warga negara yang patriotik. Dan biasanya kita lupa hal-hal cukai sampailah tibanya masa untuk file cukai. Barulah kita sedar sebenarnya kita tak cukup duit. Itulah sebabnya untuk memastikan kita tak berdepan dengan kejutan ini, kita kena asingkan awal-awal pendapatan kita untuk hal-hal percukaian. Bagi mereka yang berpendapatan purata 3,833 ke bawah setiap bulan, awak tak kena teks. Tapi kalau pendapatan awak melebihi angka tersebut, awak sudah layak kena teks. Dan semakin tinggi pendapatan awak, semakin tinggi jumlah cukai yang perlu dibayar. Saya cadangkan awak mengasingkan 10 hingga 25% pendapatan awak untuk hal percukaian. Macam mana nak tahu sama ada nak asingkan lebih atau kurang? Kita tengok balik anggaran purata pendapatan kita 3 hingga 6 bulan lepas yang awak kira dalam langkah 1. Angka itu akan beritahu awak sama ada awak perlu bayar lebih ataupun kurang. Jangan risau kalau tak tepat, kita nak buat anggaran saja supaya kita tak terkejut bila sampai masa nak bayar teks. Dan bila cukai sudah diasingkan dari awal, baki yang tinggal barulah duit yang betul-betul boleh digunakan. Dan di sini saya nak pro tip untuk korang, duit yang diasingkan ni sebenarnya boleh letak dalam money market fund. Contohnya macam VersaSafe, sementara menunggu musim cukai. Duit ni sepatutnya pergi ke kerajaan, tetapi awak tetap boleh untung dividennya. Bila cukai sudah diasingkan, barulah kita masuk langkah ketiga, senaraikan perbelanjaan. Dan kita mulakan dengan perbelanjaan tetap. Itu perbelanjaan yang kita tak boleh elakkan.
Suka tak suka, awak kena bayar. Kalau tak, memang ada masalah. Contohnya, sewa rumah, angsuran rumah, pinjaman bank, bayaran kereta, insurans, kos persekolahan atau apa-apa komitmen bulanan yang sudah pun tetap. Dan di bahagian ini, amatlah penting awak betul-betul jelas dengan nombornya. Jangan buat anggaran kasar. Sebab apa yang kita cuba buat di sini ialah memastikan bahawa berdasarkan anggaran pendapatan konservatif yang sudah ditolak cukai tadi, awak masih mampu menampung komitmen ini tanpa perlu bergantung kepada bulan yang baik. Lepas dah kira, awak akan buat langkah keempat. Kita akan senaraikan perbelanjaan keperluan dan kemahuan. Dan sudah tentu awak akan mulakan dengan keperluan dahulu. Ini ialah perkara yang awak perlukan untuk terus hidup dan bekerja. Contohnya, makanan, pengangkutan dan bil utility. Tanpa benda-benda ni memang susah untuk teruskan rutin harian. Tetapi di sini jugalah ramai yang tersangkut. Sebab garis di antara perlu dan hendak sebenarnya sangat nipis. Contohnya, makan tu memang perlu. Tapi makan di luar setiap hari bukan keperluan. Tak kiralah apa jenis bajet yang awak gunakan, sama ada awak bergaji tetap atau tak, semua kena sangkut di sini. Cuba pastikan apa perbelanjaan yang benar-benar asas. Cukup untuk sustain kehidupan dan kerja tanpa tambahan. Lepas dah kenal pasti keperluan, barulah awak masukkan kemahuan. Ini boleh jadi bajet makan luar, tengok wayang dan sebagainya. Saya cadangkan letak sedikit untuk pelaburan dan simpanan di bahagian ini. Tetapi jadikan keutamaannya paling tinggi dalam kategori kemahuan. Senaraikan semua ini mengikut keutamaan. Dari yang paling penting sehingga paling tak kisah. Setiap kali ada duit masuk, awak akan bayar mengikut senarai ini. So, sampai tahap ni, kebanyakan orang rasa semuanya dah selesai. Income sudah pun dianggarkan, teks sudah pun diasingkan, komitmen sudah dikenal-pasti dan perbelanjaan asas pun dah jelas. Tetapi sebenarnya di sini ada satu lagi langkah kelima, iaitu apa yang awak buat bila ada duit berlebihan. Ramai orang lupa langkah ni sebab biasanya kita bajet untuk situasi yang paling buruk. Tetapi kadang-kadang kita boleh dapat bonus dan itu pun perlu dibajetkan juga. Cadangan saya adalah untuk mengutamakan emergency fund. Kemudian barulah masuk kepada pelaburan tambahan. Dan hanya selepas semua ini dijaga, barulah awak pertimbangkan untuk meningkatkan lifestyle. Macam pergi bercuti ke apa. Dan satu lagi, jangan lupa asingkan sedikit untuk cukai juga ya. Sebab kalau awak betul-betul ada bonus, tahun tu awak kena bayar cukai lebih. Sebelum kita berakhir, saya nak sentuh satu perkara terakhir yang agak penting. Kalau selepas awak buat semua bajet ini dan awak masih rasa kewangan awak sempit setiap bulan, ada kemungkinan masalahnya bukan pada cara awak buat bajet. Masalahnya mungkin pada struktur kewangan itu sendiri. Contohnya, kalau komitmen tetap terlalu tinggi, dengan income yang tidak stabil, tiap-tiap bulan pun akan rasa mencabar. Tak kiralah apa strategi yang awak guna. Dalam situasi macam ini, penyelesaiannya bukan lagi sekadar bajet dengan lebih baik. Kadang-kadang kita kena kurangkan komitmen yang ada atau cari cara untuk jadikan income itu lebih stabil. Budgeting hanya boleh bantu sampai satu tahap saja, ia bukan solusi kepada semua perkara. Dan sekiranya awak memerlukan bantuan dalam hal ini, mungkin boleh jumpa saya untuk sedikit nasihat. Kalau awak isi borang di bawah, saya akan kontak awak dalam masa seminggu. Dan dengan itu, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.